Pulau Pinang melangkah ke era baharu pendidikan digital. Selama 3 hari, SSTP Pulau Pinang menjadi tumpuan utama melalui penganjuran Karnival Pendidikan Digital EduTex 2025. Beberapa program telah bermula lebih awal dikendalikan oleh pegawai-pegawai USTP seluruh negeri. Antaranya, pertandingan video PDP digital berasaskan AI, Minecraft Education Challenge, Foto Marathon, video kreatif kesedaran digital TVPSS dan inovasi PDP digital sekolah menengah dan sekolah rendah. Kemeriahan hari pertama bermula dengan fun run sejauh 4 km disusuli pertandingan e-sport anjuran Pening E-Sport Academy. Majlis perasmian penuh gilang gemilang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Pada sebelah petang, peserta disajikan dengan forum digital bersama wakil dari MDEC membincangkan hala tuju pendidikan digital masa kini. Sepanjang 3 hari, pengunjung turut berpeluang mengunjungi pameran digital daripada pelbagai industri, pesta buku oleh Perpustakaan Negara Malaysia dan Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang serta bengkel digital untuk murid dan guru. Tidak ketinggalan, suasana lebih meriah dengan kehadiran food truck di sekitar kawasan Karnival. Hari kedua diteruskan dengan kempen Internet Selamat dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Sukaneka Prasekolah, pertandingan inovasi PDP Digital Guru peringkat akhir, MDEC Meta School Workshop, Digital Han, pertandingan robotik anjuran GOTT dan pertandingan RoboSoccer anjuran Tech Dome Pening yang menguji kreativiti serta kepintaran peserta muda kita. Pada sebelah malam, program diteruskan dengan Malam Simfoni Selawat serta majlis bacaan Yasin dan solat hajat sempena peperiksaan SPM, STPM dan STAM peringkat negeri Pulau Pinang. Suasana malam penuh syahdu dan bermakna menyatukan warga pendidik, pelajar dan masyarakat dalam doa serta munajat bersama. Pada hari terakhir, EduTex diserikan dengan pertandingan MC muda, pertandingan obstacle drone serta perkongsian ilmu daripada pihak industri yang membuka minda generasi digital masa depan. Karnival mencapai kemuncaknya dengan Majlis Anugerah EduTex 2025 mengiktiraf usaha dan inovasi warga pendidik serta pelajar seluruh Pulau Pinang. Dengan kerjasama semua sektor dan unit di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, program ini telah berjalan dengan jayanya. EduTex 2025, Empowering Future Minds Today. Bersama kita, membina masa depan pendidikan digital yang lebih cemerlang.